Bagaimana jika saya memberitahu anda bahawa shilling meme yang dibuat dengan hanya $69 kini menjana jutawan dan larian lembu jantan baru sahaja bermula? Memperkenalkan Tebo token shilling meme yang dibuat oleh AI untuk orang ramai. Dilahirkan daripada tweet, dikuasakan oleh GPT-4 dan diterima oleh orang ramai, token Tebo dimulakan sebagai percubaan oleh artis digital Australia Hetman King, tetapi apa yang berlaku seterusnya ialah sejarah. Dalam beberapa minggu, Tebo melonjak kepada paras pasaran $200 juta, disenaraikan di 80 tambah bursa, dan menarik perhatian nama seperti Elon Musk dan Bitly. Token Tebo bukan sekadar shilling meme yang lain, ia adalah kuasa pasaran. Kedudukan 155 daripada 9,439 mata wang kripto di CoinMarketCap, Tebo telah melonjak daripada paras terendah sepanjang masa 0.00001547 kepada paras tertinggi yang mengejutkan sebanyak 0.01436. Disenaraikan di lebih 80 bursa utama termasuk Binance, Bitget, OKX, HTX, KuCoin, Kraken dan banyak lagi. Ia berada di mana-mana sahaja peniaga berada. Dan sekarang, ia menenturkan volume dagangan 24 jam sebanyak 40-50 juta. Ini bukan gembar-gembor. Ini adalah momentum. Tetapi apa yang ada untuk masyarakat? Di situlah kami melangkah masuk. Tebo Bagger adalah perdagangan berstruktur untuk pasaran sebenar, memberikan hasil sebenar. Kami pakar dalam pasaran mata wang kripto cecair volume tinggi, terutamanya token berasaskan Solana, menggunakan pendekatan dagangan swing yang berdisiplin disokong oleh ketepatan teknikal. Setiap dagangan mengikut pelan yang jelas, dipandu oleh tindakan harga, struktur arah aliran dan isyarat momentum, tiada tekaan, hanya kesabaran dan masa. Semua dagangan dilaksanakan melalui Bitget, platform yang dikawal selia secara global yang memastikan kelajuan dan kebolehpercayaan walaupun dalam pasaran yang tidak menentu. Kami tidak mengejar gembar-gembor, kami membuktikannya dengan strategi yang telus, aktiviti perdagangan yang disahkan dan kepakaran pasaran selama bertahun-tahun. Ini bukan perjudian automatik, ia perdagangan berstruktur, dibina berdasarkan disiplin, pengalaman dan kepercayaan yang tidak berbelah bahagi bahawa pasaran mengikut corak jika anda tahu cara membacanya. Bayangkan menukar 1,000 Tebo kepada enjin keuntungan harian by the way. 1,000 Tebo pada masa ini hanya bernilai $4 hingga $5. Memperkenalkan pakej eksklusif Tebo Bagger, tempat token anda berfungsi untuk anda sepanjang masa. Begini cara ia berfungsi, pegang 1,000 Tebo dan lihat baki anda berkembang seperti jam 3% pulangan harian selama 50 hari berturut-turut. Hujung minggu, cuti, keuntungan tidak pernah tidur. Memberi anda jumlah pulangan sebanyak 1,500 Tebo. Tiada rujukan. Tiada peraturan yang rumit. Hanya pertumbuhan automatik yang tulen. Ini adalah pendapatan pasif, disempurnakan. Kedua ialah enjin rujukan pelbagai peringkat Tebo Bagger, di mana rangkaian anda menjadi nilai bersih anda. Peroleh 7% serta-merta daripada rujukan langsung. Kemudian teruskan pendapatan sambil pasukan anda berkembang lebih mendalam. Pada tahap 2, anda memperoleh 5% jumlah, dibayar sebagai 1% setiap hari selama 5 hari berturut-turut. Tahap 3 membawa 4% jumlah, iaitu 1% setiap hari selama 4 hari. Pada tahap 4, anda mendapat 3%, dibayar sebagai 1% setiap hari selama 3 hari. Tahap 5 menyampaikan 2% jumlah, 1% setiap hari selama 2 hari. Tahap 6 membayar 1%, tetapi ini datang dalam satu pembayaran penuh serta-merta. Tetapi tahap 7. Di sinilah sihir berlaku. Dapatkan 0.1% komision yang berterusan tahap tanpa had dalam. Setiap ahli baharu dalam rangkaian lanjutan anda, tidak kira sejauh mana ke bawah, terus menambah pendapatan anda. Ketiga ialah bonus kelajuan. Bawa 7 pengaktifan dalam senarai langsung anda dalam 24 jam pertama anda dan dapatkan segera 1,500 Tebo. 1,000 deposit anda 500 keuntungan.
Akses seumur hidup plus kepada semua komisen peringkat. Penggerak pantas diberi ganjaran ROI bonus penuh dan membuka kunci semua komisen peringkat. Untuk membuka kunci pendapatan tahap tanpa had dan bonus kelajuan, anda mesti melengkapkan 7 pengaktifan dalam tahap 1, sama ada dengan merujuk 7 pengguna, 1 pengaktifan setiap satu, atau L pengguna yang mengaktifkan 7 pakej. Sekarang yang terakhir tetapi bukan yang paling penting, ganjaran prestasi. Setiap peristiwa penting membuka pilihan, kemewahan atau token. Mari terokai empayar ganjaran anda. Ganjaran 1. Pada perolehan 500,000 tebo, tuntut bau khas Hugo Boss atau ambil 20,000 tebo. Ganjaran 2. Own 1 million tebo turnover, AirPods Pro yang membatalkan bunyi atau 50,000 tebo menghujani dompet anda. Ganjaran 3. Pada 1,500,000 turnover tebo, dominasi dengan PlayStation 5 atau 90,000 tebo. Ganjaran 4. Pada 2,500,000 tebo turnover, M2 Matchbook Air yang ikonik atau 175,000 tebo untuk memacu empayar anda. Ganjaran 5. Pada 3,500,000 perolehan tebo, kamera Sony Alpha 7 III Pro atau 280,000 tebo untuk menembak untuk sasaran yang lebih besar. Ganjaran 6. Pada 4,500,000 tebo berpusing, basikal BMW M atau 405,000 tebo untuk mengharungi gelombang pasaran. Ganjaran 7. On 6 million tebo turnover, melangkah ke masa hadapan dengan Vision Pro atau ambil 600,000 tebo untuk melihat lebih jauh. Ganjaran 8. Pada 7,500,000 tebo terbalik, emas 24 ke iPhone 16 Pro Max atau 825,000 tebo, emas pelabur pintar. Ganjaran 9. On 9 million tebo turnover, beg galas Christopher Louis Vuitton atau 1,080,000 tebo untuk membawa kekayaan anda. Ganjaran 10. Pada 11 million tebo turnover, 80 gram emas student atau 1,430,000 tebo, jongkong digital. Ganjaran 11. Pada 13 million tebo turnover, Triumph Trident 660 atau 1,820,000 tebo untuk mempercepatkan keuntungan. Ganjaran 12. On 15 million tebo turnover, Rare Air Jordan 1 Retro Ox atau 2,250,000 tebo untuk berjalan di laluan raja-raja. Ganjaran 13. Pada 18 juta tebo turnover, percutian Itali yang romantis atau 2,880,000 tebo untuk bercuti mengikut syarat anda. Ganjaran 14. Pada 21 million tebo turnover, Ultimate RGB Gaming Rig atau 3,570,000 tebo untuk memainkan pasaran. Ganjaran 15. Pada 24 million tebo turnover, Corolla baharu yang anggun atau 4,320,000 tebo untuk memacu portfolio anda lebih jauh. Ganjaran 16. Pada pusingan 28 juta tebo, Ducati Diavel VF 4 yang dahsyat atau 5,320,000 tebo untuk menyemarakan api anda. Ganjaran 17. On 32 million tebo turnover, cincin berlian yang sempurna atau 6,400,000 tebo, kawan baik pelabur. Ganjaran 18. Pada 36 juta perolehan tebo, takhta OLED 83 Bang Olufsen atau 7,560,000 tebo untuk menyaksikan kekayaan anda berkembang. Ganjaran 19. Pada 41 juta tebo turnover, Patek Philippe yang legenda atau 9,020,000 tebo untuk menandakan kejayaan abadi anda. Ganjaran 20. Pada 46 juta tebo pusingan, Mercedes E350 sedan eksekutif atau 10,580,000 tebo untuk mengemudi nasib anda. Ganjaran 21.
Pada 51 juta perolehan Tebo, legenda Amerika, Ford Mustang atau 12,240,000 Tebo untuk mendahului pesaing. Sekarang sebelum anda menyelami ekosistem Tebo Burger, berikut ialah 12 peraturan emas, dipermudahkan, diperjelas dan dibina untuk memperkasakan perjalanan pendapatan anda. 1. Hanya token Tebo pada blok-blok Solana diterima. Jika anda mempunyai versi Ethereum, berhenti. Ia tidak akan berfungsi di sini. Kami menjalankan Solana atas sebab kelajuan, yuran rendah dan kebolehkalaan. 2. Mahu bermula dengan USDT. Tiada masalah. Deposit USDT melalui rangkaian BEP20 dan kami akan menukarnya secara automatik kepada Tebo pada harga pasaran langsung. Mudah, cepat dan lancar. 3. Inginkan lebih banyak pulangan. Anda boleh mengaktifkan berbilang pakej, setiap satu bernilai 1000 Tebo, semuanya di bawah satu akaun. Naikkan sekadar semasa anda pergi. 4. Anda juga dibenarkan membuat berbilang akaun dengan hanya satu alamat email. Jadi, sama ada anda mengurus 1 atau 100 akaun, kami sedia membantu anda. 5. Pemenangan harian bermula pada hari berikutnya selepas pengaktifan pakej. Tidak menunggu lama, tiada permainan. 6. Anda akan menerima ROI setiap hari selama 50 hari berturut-turut, ya, termasuk hujung minggu. 7. Setiap pakej memberi anda jumlah pulangan sebanyak 150%. Ini bermakna 1000 Tebo asal anda kembali dengan keuntungan 500 Tebo. 8. Pengeluaran. Mudah. Minimum hanya 100 Tebo. Pengeluaran warid pasif tidak mempunyai yuran, manakala pengeluaran warid aktif mempunyai yuran 10%. 9. Bonus kelajuan. Rujuk 7 pakej dalam tahap 1 dalam masa 24 jam, dan bom, anda memperoleh 1,500 Tebo serta-merta. Skim 1,000 deposit anda, ditambah 500 tambahan. Nota, ini menamatkan ROI harian anda, tetapi memberi anda pulangan penuh serta-merta dan bukannya 50 hari. 10. Untuk membuka kunci kuasa penuh sistem pendapatan berasaskan tahap kami dan bonus kelajuan, anda memerlukan 7 pengaktifan dalam tahap 1. Itu sama ada 7 pengguna dengan satu pakej setiap 11. Kelayakan ganjaran pengguna yang mengaktifkan 7 peraturan mudah. 1. Perolehan baharu sahaja. Perniagaan lepas tidak dikira. Dan 20% daripada jumlah perniagaan anda mesti datang daripada pasukan tahap 1 anda. 12. Mempunyai berbilang akaun. Hebat! Anda boleh menetapkan satu akaun induk dan menarik dana daripada semua akaun yang dipautkan ke dalamnya. Tarik balik sekali, jimat masa. Cuma pastikan anda menarik sekurang-kurangnya 100 Tebo setiap permintaan. Ini bukan sekadar peraturan. Ia adalah pelan tindakan anda untuk memperoleh pendapatan yang lebih bijak, lebih pantas dan lebih besar dalam ekosistem Tebo Burger. Kami berdagang dengan bijak dan kami menunjukkan bukti, bukan janji. Rujuk rakan anda, bina pasukan anda dan buka kunci sistem ganjaran yang bersekara daripada minyak wangi kepada Patek Philippe, daripada Matchbook kepada Ducati Diavel VF4 dan juga Ford Mustang. Kami bukan hanya wujud untuk berdagang. Kami wujud untuk mengganggu. Untuk mengembalikan kuasa kepada masyarakat. Untuk mengubah meme menjadi gerakan. Untuk mengubah huru-hara menjadi keuntungan yang dikira. Ini ialah Tebo Burger. Strategi sebenar. Ganjaran sebenar. Shilling 100x seterusnya ada di sini dan anda masih awal. Jadi tanya diri anda, adakah anda mahu menatal sejarah lalu sekali lagi? Atau adakah anda mahu menjadi sebahagian daripadanya? Tebo Burger. Daripada memes hingga jutaan.